Okay guys, sekarang kita berada di Berjaya Waterfront. Kita nak naik feri ke Pulau Batam. Kita punya feri punya tiket pukul 8.30. So sekarang kita dah pukul 7.30. So kita tengoklah. Harap-harap urusan pendaftaran semua okey. Kita tunggu sini. Ibu nak pergi. Ayah nak main dah. Abang adik tak boleh, adik batuk. Airin tahu apa sihat hari ni. Dia batuk dengan demam. Ya. Nak naik. Okay, dah selesai urusan dekat kaunter. So tadi ada sedikit bayaran cukai dekat bahagian feri terminal sini. Tadi cukai berapa yang seorang? Seorang ber-35 ringgit. Seorang. Dan 35 ringgit seorang. Lepas tu nanti bila sampai dekat terminal Batam pun kena bayar teks juga. Seorang RM165,000. Lebih kurang dalam RM37. So kita naik bas. Kita naik feri apa? Pintas Fast Ferry. Pintas Fast Ferry. Dah jom. Okey, dah lah, turun lah. Letak saja biar. Kita tak boleh mesej ni. Dah tidur dah kecil ni. Okay dah. Ramai sangat tadi abang. Ini masjid apa? Ini museum. Ali Haji. Ini besok kita pergi. Macam tak ada orang. Ya, macam tak ada orang. Tak ramai. Nah, kepenatan baru satu tempat first. Ni macam dekat. Kepenat lah ada. Ayolah. Nak ambil gambar? Ambil gambar sendiri dengan telefon dulu. Ya Allah, slipper tu janganlah ni. Oh, selangnya. Masya Allah. Ni daripada sini nampak. Selangnya. Ya, tengok adik tu. Tu. Macam gerakan. Macam video macam apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
kita sekarang berada dekat kilang Alia Cake House. Nak beli kek lapis yang popular dekat Batam. Alia. Ini kilang dia. Kedai sini. Yang kilang ni yang. Ini untuk pembuatan. Sini kedainya. Okey. Tidak perlu pakai alas kaki. Oh. Mau potong 2 aja. Karamelnya. Tester. Testernya. Adik. Ini. Boleh kak testernya. Ini fruit, pineapple, kopi, talas, blueberry, Nutella. Blueberry. Macam semua sedap ya. Itulah, macam semua sedap. Satunya berapa? Lain-lain harga. Oh ni cranberry 31 putih. Adik pun nak juga? Adik nak. Gelap. Oh, bateri dah nak habis. Oh, hati-hati. Okay, kita try masakan Sunda. Teh Sinta. Masya Allah. Oh, nanti dia kemas. Dah, kita kat mana? Kita apa Diorang tak kemas lagi. Ni kita makan masakan Sunda hari ni. Ni lah, tak tahu sebenarnya tu kerabu apa tu, mai ambil je. Sambal kita ambil semua apa yang ada sambal tu. Nak rasa. Dan ni makan ayam je. Yang ni favourite udang. Ayam makan apa? Ayam bakar. Ayam, Daging bakar. oh semua dia ambil. Okey, tempe dengan kerabu tu. Tengok. Okey. Air tak sampai lagi. Okey, kita makan dulu. Itu apa, pantai ke? Laut. Okay, sekarang kita singgah sekejap di Masjid Muhammad Cheng Ho. Kota Infak, Umat Rukun Indonesia Muda. Singapura. Okay dah, jom. Adik.
Adik. Adik, Iris. Dinosaur. Goyang, goyang. Mana dinosaur? Goyang, goyang. Dinosaur. Airin, makan ubat dulu. Oh. Adik, tunggu kejap. Abang. Dah cepat nanti hujan kan. Ibu. Apa? Kena kita hanya terbang. Dia terbang ni. Okey, bawa adik. Alah, asyik-asyik rabbit farm. Masuk. Lucu ni. Dadah. Alah. Rabbitnya tak banyak. Cantiknya rumah Hobbit ni. Hobbit house ni. Tengah tidur berehat. Dia dah penat melayan. Seko je dalam ni. Seko je. Dah jam mana? Dah banyak sini. Tegat dan Wow. Ambil gambar kat sini dulu. Ayah. Ya, ambil gambar kat sini dulu. Oh, besarnya. Power bank semua kat sana kan? Ayah nak kasi makan. Takut kepada dia tak sempat dah. Abang tu. Takut lah. Abang. Assalamualaikum. Foto di tangan. Oh, ambil gambar. Bayar sikit lah Ustaz. Siapa nak pegang burung tu dekat tangan? Makan ayah. Nak? Ayam nanti ambil gambar. Bebek. Ini ayah saya. Okey, jangan nanti dia takut. Boleh pegang. Lawannya. Dia tak nak di sini. Adik duduk tepi ayah. Cepat nak ambil gambar. Duduk tepi ayah. Ifan duduk tepi ayah. Adik tepi ayah. Iris. Okey, cepat. Okey. Kakak awak tak nak ke? Tak nak takut. Tu kecil tu macam mana dia? Tidur. Okey. Takut Ifah. Ada beg. Pandang sini. Janganlah tepi-tepi, takut pula. Cepat. Okey, pandang sini. Ifan duduk tengah-tengah. Ifan dah tengah. Takut ya, takut. Okey, 1 2 3. 1 2 3. Okey, dah takut. Bye bye. Telur dinosaur. Ni, Iris suka makan telur kan? Telur masuk telur. Jadi awak suka pegang ke? Di penghujung ke? Orang nangis. Tu, banyak lagi dinosaur tu. Go, dik. Pergi kat ayah. Ayah. Ayah tu. Ingat apa benda? Dah tak bergerak dah. Dia dia sensor ni. Ibu ada dinosaur baru ibu. Dinosaur baru. Dinosaur baru. Wait a minute. Who are you? Ya ada muka tak ada perasaan. Ada air kat sini. Di sungai. Macam tali air. Ada kapal ibu. Ada kapal. Ya. Sini. Dah lepas ke? Okey, 1 2. Naik boy. Naik boy tinggi. Tacut. Siap pegang telefon. 1 2 3.
Sekejap. Lama sikit nak ambil pakai ni. 1, 2, 3. Okey. Ada serah adik. Gorila. Yuk. Janganlah takutkan dia. Lagi dia takut. Pasir kan? Pasir yang tengah di pasir kan? Okey. Apa tak nak depan? Mana simen ke pasir? Aku nak main dulu. Cantiklah pula ambil video yang kat sini. Ambil video pakai phone. Singa balik. Wow. Ayo belakang ayo. Jurassic Park. Wow. Apa tu? Gorila. Katanya gorila tadi duduk sini. Tapi dah terlepas sampai ke depan. Dah go masuk. Asap bang kat sini. Oh. Okey. Pas. Jalan lah. Kita masuk ke mana ni? Tak nampak. Tak nampak bang. Dengar bunyi tu tak? Kecil sikit. Dia pandang belah sana. Oh, kat sini keluar. Ingat tak? Rupanya mulut dia besar kot. Besarnya. Terkejut ibu. Cak. Hati-hati. Hati-hati balik raya. Okey, wow, patutlah nyamuk banyak. Besarnya. Besar. Oh, ni lah yang cantiknya balik. Cuba tengok ni. Ni. Yang viral. Lupa lah tadi macam dia teringat tau. Nak video ni. 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. Lagi. Irfan Zafri. Jangan macam-macam. Wow. Ni rumah apa? Minangkabau. Roof sumber Arda Gadang. Ni Laksamana Sam Pokong. Budak kecil ni kan, dia memang sukakan. Boleh ke masuk terantuk kepala nanti? Peace. Rumah opah. Rumah Pepin. Salah. Pi Joglo. Ibu bawa upah. Ada rumah opah. Ayo, ada rumah opah. Masjid. Ni rumah Kristen. Ui. Ini church. Kuil. Alright. Dah. Bye-bye dek, bye-bye. Adik naik. Iris. Janganlah. Kejap lagi lah abang naik. Hai, gerak. Jangan laju dek. Kita nak pergi mall. Kita nak pergi kat sunset lagi. Cantik. Tapi kita naik atas dulu. Bukan kita pergi mall. Oh, penat. Kita check in dulu. Ibu Siti Zaleha Selamat Daud. sore. Sore. Dia bakar dua loh. Ini ya sepatunya. Boleh. Alright, kita sampai.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ush, kartun aja adik. Inilah bilik kita untuk malam ni. Cantik. Nama hotel ni Grand Esca Suite ke apa tak? Okay. Cantik dia. Kat bilik pun ada TV juga. Apa tu? Astaghfirullahalazim. Ingat hantu bungkus apa tadi? Inilah tempat ibu buat kerja malam ni. Banyak kerja ibu tak siap ni. Ifa, dah kenapa macam ni? Macam hantu bungkus ni. Nampak ni. Sini untuk kita. Terkejut ibu sampai sana tadi. Tu bah lah kakak. Oh, takut. Okay, ni boleh lah. Tu lah. Nampak apa? Wah, itulah poolnya. Kita makan tepi tu. Ya. Masalahnya rugi. Ambil. Kakak nak. Di bawah langit yang berbeza, kita belajar erti setia. Budaya asing jadi sahabat, hati terbuka seluas semesta. Nain's family terbang tinggi menjelajah dunia tanpa henti, melihat indah ciptaan ilahi. Bersama kita takkan sendiri. Ayah memimpin langkah berani, ibu penenang di setiap hari. Ifa, Irfan, Irin, Iris, pelangi cinta dalam hidup ini. Okay, kita berada di Blue Fire Beach Club. Okay, plan first kita nak tengok sunset tapi tak ada sunset sebab dah lambat. So macam ni lah keadaan dia. Jangan pegang kotor. Jangan pegang pasir je. Jangan pegang pasir je. Kotor. Kita nak bincang. Cantiknya. Tengok ni. Angkat. Are you sure kakak? Naik atas? Hati-hati. Pegang adik. Wow. Itulah main pasir, nasi bakar Abang sama. Abang sama. Tak, yang tak tahan tu warna pink semua ni. Macam sedap.
Adik. Ya. Pakai apa mode malam? Ada mode malam enggak? Ui, ramainya jual buah-buahan. Iya. Oh, banyak Haris. Hampir-hampir juga nak booking Haris ni. Tapi Haris yang sampai, dah sampai. Okey, dah sampai. Yeah. Nak pakai kasih Haris ni. Okey guys, hari ni kita dah berada di malam ni kita berada di Nagoya Hill Mall. So inilah keadaan dekat dalam mall dia, ramai orang. Apa dia adik? Bowling. Kita berada di Malaya Cafe. Dinner malam ni dekat Nagoya Hill. Sementara menunggu makanan tiba, terpaksalah kita belikan mainan dulu untuk nak distract dia. Ni tak nak sikat rambut, anak ni rambut. Tadi kan dah beli getah rambut. Tak nak pakai. Dia tarik balik. Sekarang kita makan dekat Malaya Cafe Batam. Ini dia sebab ibu dengan kakak dah makan petang tadi, so dah kenyang. So ayah dengan abang saja. Ni awak nak makan apa ni? Ha? Makan pula dia. Be careful. Irfan ni dia suka sangat seafood tau. Dia order budak. Tadi pun dekat Sunda tadi pun makan seafood juga, makan udang juga. Sudah dia. Jangan ketukkan telefon ibu, pensan ibu. Kenapa dah turun? Nain's fun.